Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi pada hari ini. Hari ini kita nak ajar cara-cara nak menjahit kasut. Baik, kalau tengok video yang dulu, lama lah, bertahun-tahun. Ada saya pernah ajar cara nak gam kasut kan. Tapi jika anda menggunakan nak gam kasut sukan ataupun kasut jogging, dia tak boleh gam saja. Dia mesti kena jahit sebab dia punya pergerakan kasut sukan ni dia agak lebih ekstrim lah jika nak banding dengan kasut jalan. Okey. Dengan teknik yang betul, insyaAllah kita punya jahitan tu akan bertahan lama. Sebagai contoh, saya ada satu kasut yang ni dah hampir berapa tahun ni, 3 tahun lebih lah lepas saya jahit. Sampai sekarang masih lagi kuat lah. Alright, kita pergi. Kita akan jahit satu kasut badminton, kasut yonex. Yang ni saya dah jahit, saya dah jahit dah ini. So saya akan jahit satu lagi. Saya dah gam tu semua. And then saya akan jahit. Saya akan tunjuk macam mana. Kenapa kita jahit kasut ni? Sebab pertama sekali kasut yang lama tu dah nak habis tapak. Jadi nak beli baru rasa macam boleh tahan mahal tak kasut ni. Untuk saya rasa dia boleh tahan mahal lah. Tapi dia sedap. So nak beli baru lain tu rasa macam rugi. So kita pakai juga kasut ni, kita jahit lah. Itu sebab dah lama tak pakai, berada dalam almari, so dia lekang. Okey, kita pergi kepada apa yang diperlukan untuk jahit. Ini dah lama dah ada ni, saya ada ni, jahit kasut. Antara barang yang diperlukan, simple. Sebab kita nak jahit kasut warna hitam, kita perlukan benang. Benang warna hitam. Benang ni khas untuk kasut. Ini bukan benang biasa ni, beli kat Shopee murah. Dia dibaluti dengan lilin. Kalau kita pegang ni, kita boleh rasa dia lilin. So dia kalis air lah. Ini penting, ini pertama. Yang kedua, kita kena ada dia punya jarum dia lah. Ada yang jenis macam ni, ada yang jenis macam ni. So tapi untuk kali ni saya akan guna yang ini, yang ini. Alright. Yang ketiga, benang sudah, jarum sudah. Yang ketiga, ni untuk saya perlukan plaster. Plaster ni saya akan balut di tangan supaya waktu kita nak tarik benang tu taklah sakit. Manja. Okey, jadi seterusnya saya akan tunjuk teknik menjahit ni. Saya akan gunakan mask sebagai praktikal kita sebelum kita pergi kepada jahitan yang betul. Alright, jom. Okey, untuk sesi praktikal ni saya akan menggunakan benang putih sebab saya punya mask tu warna merah dengan biru. So kita guna benang putih lah, bagi lagi senang nampak. Ambil lebih kurang ni untuk permulaan. Kita ambil pendek dah lah, potong. Okey, ni benang dia. Dan kita masukkan lah di dalam jarum. Masukkan. Nampak? Masukkan. Okey. Lepas kita masuk, tengok ni contohlah, ini yang warna merah ini lapisan kasut luar. Yang ni lapisan dalam dia. Cara dia adalah yang pertama sekali kita cocok, kita masukkan. Nak tunjuk ni susah sikit loh. Kita masukkan. Pun tarik. Ni dia keluar. So dia dah berada macam ni sekarang. Betul. Okey. Yang ni
So dia macam tu. Kita masukkan lagi. Kita akan jahit sepanjang ni lah, sepanjang ni nanti contoh di kasut kita kan. Okay, kita nak sini pula, betul. Kita akan sak, betul. Lepas tu kita tarik sini. Sini tu. Ini tadi ke sini. Macam tu. Kita pun tarik dulu. Jangan jadi macam tu. Sini pula contoh. Sak. Tarik. Kita masukkan sekali lagi. Okay, nampak. Dan seterusnya lah. Yang dah pun saya jahit, tengok nampak. Kita jahit semua. Yang sedikit sukar apabila di sini. Sebab jarak dia ni. Kita nak masuk tangan lagi. Situ susah dia. So panjang mana benang kita nak guna. Ini antara kiraan mudah lah. Kiraan mudah dia macam ni. Okay. Ni contoh kita start pada sini. Kita akan keliling dia, betul. Kita akan keliling dia. Mungkin sekitar sini sampai sini. Betul. So yang ni kita ambil 3. Kita ambil panjang dia 3 kali. 3 kali daripada ukuran tu. Okay, pertama sekali kita kena buang dulu lah insole dia tu supaya mempermudahkan proses untuk kita menjahit. Okay, kita pastikan masuk dan keluar di bahagian dalam. Lepas tu kita gunakan teknik yang kita praktik tadi. Dan kita teruskan. Benda yang sama je, cuma kita ulang. Okey, ini apabila dah siap lah. Dah boleh lihat sini macam mana kita jahit. Di setiap sudut, makin jauh jarak kita buat dari satu titik ke satu titik tu, dia makin tidak stabil lah. So kalau nak kuatkan, rapatkan dia. So last kali kita boleh ambil kiwi kasut ni. Tujuan dia bukan untuk bagi cantik tau, untuk cover dia punya kesan-kesan gam tu. Kadang ada kesan gam tu macam warna kuning sikit. So kita guna kiwi ni lah untuk tutup dia punya cover kesan gam tu.